Okey, ada yang tanya senang tak nak jadikan motor ni single seat. Okey, first dia ada frame kat sini kan, tutup. Okey, dengan seat belakang sini. Okey, kau kena buka skru sini, 1 2 kiri kanan. Lepas tu frame ni, okey, dia ada logo macam ni dekat bahagian belakang. Okey, dua-dua skru yang kecil ni kau kena buka. Okey, lepas tu dekat belakang seat ni, seat belakang ni bawah tu ada skru, tak silap aku ada 6 skru. Kau kena buka skru tu supaya kau boleh cabut seat tu, baru frame tu boleh buka. Dan ada 2 skru lagi kiri kanan. Barangkali semua. Lepas tu lepas buka frame tu, dia ada frame warna hitam pula, besi macam ni. Okey, warna hitam, dia pegang seat belakang tu. So kau kena buka skru lah. Dia ada satu skru sini, satu skru sini. Dia ada 2 skru. Satu sini, satu sini. Satu sini, 1 2 3 4. So ada 4 skru yang dia pegang frame seat belakang. So itu cara nak buka lah. Lepas tu dia renyahnya aku rasa yang skru kat dalam sini. Okey, kat dalam ni. So kena buka lah cover set ni. Kena buka ni baru boleh buka skru sini. So banyak guna lengki skru lah. Okey, itu je short information yang aku boleh share. Okay, lepas korang dah buka seat kau, tinggal satu seat, ada satu benda lagi. Yang ini, kat sini akan rompong. Kau boleh nampak lah dalam kau punya bateri dan sebagainya. So kau kena beli ni, kena tutup lah. Okay, ini memang kena beli aftermarket lah. Yang ni memang dah tersedia. Okay, rasanya kalau nak tukar adjust seat pun kena buka frame ni baru boleh adjust seat. Tak susah juga.